Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita melepaskan seorang insan yang telah mencurahkan bakti dengan penuh dedikasi. Buat Cikgu Siva, terima kasih atas segala pengorbanan, bimbingan dan kasih sayang yang telah diberikan kepada warga sekolah. Semoga setiap kebaikan yang disemai menjadi amal yang berpanjangan dan semoga persaraan ini membawa kebahagiaan, kesihatan serta keberkatan bersama keluarga. Selamat bersara Cikgu Siva. Jasa dan kenangan bersama Cikgu akan sentiasa terpahat di hati kami. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat bersara kepada Sir Siva. Sepanjang saya mengenali Sir, bagi saya Sir ni seorang yang penyayang, mudah didekati dan mempunyai sifat kebapaan. Jadi dalam tempoh setahun saya mengenali Sir, banyaklah Sir membantu saya dalam mengendalikan tugas-tugas sebagai PKM. Jadi saya rasa kalau tanpa tunjuk acar dan bimbingan daripada Sir, mungkin saya tak boleh nak menjalankan tugas itu dengan baik. Terima kasih Sir. Selamat Sir. Hai Sir. Okay, daripada saya, selamat bersara Sir. Semoga Sir bergembira bersama isteri tersayang dan keluarga tercinta. Mohon maaf dari saya dan terima kasih segala tunjuk ajar. Bye Sir. Okey, selamat sejahtera dan hai Cikgu Siva. Dari saya, dah 17 tahun saya berkhidmat di sini dan 17 tahun tu jugalah saya bersama Cikgu Siva dan terlalu banyak pengalaman bersama Cikgu Siva. Terima kasih banyak saya ucapkan kerana telah banyak memberi tunjuk ajar dan bimbingan serta menjadi mentor kepada kami semua dan khususnya kepada saya. Jadi saya doakan Cikgu Siva sentiasa sihat dan juga bahagia di samping keluarga tersayang. Dan akhir sekali, Cikgu Siva, kamu adalah yang terbaik. Salam sejahtera buat insan yang saya hormati, Sir Siva. Saya ingin melakukan ucapan terima kasih atas segala bimbingan, pengorbanan dan kepimpinan yang telah saya curahkan sepanjang berkhidmat. Pada saya, Sir bukan sahaja sebagai seorang pemimpin yang berkaliber, malah menjadi inspirasi kepada kami, warga sekolah. Semoga persaraan ini membawa kebahagiaan dan kesihatan berpanjangan serta kemudahan segala urusan. Segala jasa baik Sir atas jasa Tuhan yang datang. Terima kasih Sir. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sir Siva selaku penolong kanan pentadbiran kerana telah memberikan komitmen, bimbingan dan jasa sepanjang Sir berkhidmat di sekolah ini. Segala jasa dan bimbingan akan dikenang. Semoga persaraan ini akan membawa kebahagiaan, kesihatan yang baik bersama keluarga tercinta. Selamat bersara. Selamat sejahtera Sir Siva. Terima kasih atas segala tunjuk ajar, bimbingan, dorongan sepanjang saya menjadi setiausaha kurikulum pada Sir hampir 6 tahun. Saya doakan semoga Sir dapat bersara menikmati hari-hari baru dengan bahagia di samping keluarga tersayang. Terima kasih Sir. Selamat bersara Sir. Terima kasih di atas segala bimbingan, kerjasama sepanjang persahabatan yang terjalin selama 23 tahun di SMK Gemas. Jutaan kemaafan saya pohonkan di atas segala kesalahan sama ada yang disedari ataupun tidak. Semoga Sir Siva sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, ketenangan dan bahagia bersama keluarga selepas bersara nanti. Okey, selamat bersara Sir. Bye. Okay, salam sejahtera Sir Siva. Kami daripada koperasi ingin mengucapkan terima kasih atas sokongan dan dorongan Sir selama kami berada di SMK Gemas. Selamat bersara Sir. Bye. Okay, hai Sir. Okay, saya ucapkan selamat bersara. Okay, terima kasih di atas segala bimbingan dan tunjuk ajar Sir selama ini kepada saya. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas segala jasa baik Sir dan juga pengorbanan Sir kepada saya secara peribadi ataupun kepada bidang sains dan matematik.
Saya minta maaf atas segala kesalahan yang pernah saya lakukan, sama ada terkasar bahasa ataupun prasangka tingkah laku yang tak baik pada Sir. Dan akhir sekali saya doakan semoga Sir diberikan kesihatan yang baik dan juga dipermudahkan segala urusan selepas bersara nanti. Terima kasih Bagi saya untuk Sir ialah daddy figure for SMG. So terima kasih juga sebab dah ajar kita orang erti mana untuk menjadi seorang manusia yang berguna. Thank you for always guiding me, bukan saja dalam pelajaran tapi juga in life. Happy retirement, Sir. Wishing you good health, happiness and enjoy this new chapter. I Siva. AJ. You yang beri nama I. AJ. Sudah semua orang panggil I AJ. The first thing yang I tak boleh lupa, itu 2006 first time I datang sini. You ingat tak Atok, Toyol, anak Kutek, anak Mak Beng. Okay, you buat apa cakap dengan dia orang? You tahu tak ni siapa? This is Mrs. Yusof Ujai. You tahu Mr. Yusof Ujai? Oh, I ingat saya respon Atok. Wah, dia boleh cakap macam tu, Sir. Saya tak boleh lupa yang tu kenangan paling terindah untuk saya. Saya jaga saya macam mana abang jaga saya. So, I and abang mengucapkan selamat bersara. Jangan lupakan kami. Thank you for everything. Okay, thank you. Salam sejahtera, salam SMKG, Suara Model Kecemerlangan Digital, salam pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada warga sekolah atas kerjasama, sokongan dan kenangan indah sepanjang saya berkhidmat sebagai JBK Pentadbiran di sekolah ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kelemahan atau kesilapan sepanjang menjalankan amanah ini. Semoga silaturahim kita terus berkekalan dan sekolah ini sentiasa maju serta diberkati. Terima kasih kepada rakan-rakan guru, seluruh warga sekolah dan juga kepada anak-anak yang saya kasihi sekalian semenjak bermulanya 2003 hinggalah penutup tirai 2026. Terima kasih semua. Mobile. Okey, saya tahulah. Orang kata saya tak simpan hati, selalunya rindu tu memang ada.